Guys, geng-geng LGBT ini sudah melampau. Saya tidak boleh sebut nama sebenar secara terus. Jadi saya gunakan istilah geng kunyit ataupun budaya songsang sahaja demi mengelakkan video ini dikenakan sekatan ataupun aduan daripada pihak diorang semua ni. Baik, hakikatnya aktiviti yang membawa budaya songsang ini semakin berleluasa, semakin berani dan semakin mencabar. Sebab itu saya bersama dengan beberapa sahabat daripada Dewan Pemuda PAS Gombak tampil membuat laporan polis bukan suka-suka, tetapi kerana perkara ini sudah melangkaui batas kewarasan masyarakat serta mencabar kedaulatan undang-undang negara. Program yang dirancang oleh geng kunyit ini akan berlangsung pada 17 dan 18 Januari akan datang di sekitar Hulu Langat, Selangor. Jelas menimbulkan keresahan awam. Penganjur geng kunyit ini secara terbuka menggunakan nama samaran, lokasi yang disembunyikan serta promosi yang agresif di media sosial menunjukkan satu perkara, mereka sedang menguji sejauh mana undang-undang negara ini boleh dicabar. Kita pernah menyaksikan kes serbuan spa. Ingat tak kes yang tular sebelum ini ramai ditahan, namun akhirnya terpaksa dilepaskan. Malah kenyataan rasmi pihak polis ketika itu memaklumkan bahawa tiada peruntukan undang-undang yang mencukupi untuk pendakwaan kes seperti ini. Tangkap, kita siasat di bawah penal kod undang-undang yang ada, di bawah 377 dengan 372. Saya lihat tidak ada evidence yang boleh membantu kepada ke arah ini. Dan yang mana yang tidak mempunyai pasport, kita siasat di bawah Thai Immigration. Jadi maknanya sekarang ni, walaupun kita dah ambil tindakan sebegini, penganjur dia nampak macam still at large. Kita tak boleh nak attack YB. Lepas tu kita tak boleh nak attack diorang ni dari sudut undang-undang yang ada sekarang. Sebab setiap kali eksploitasi, pelacuran ataupun luar tabii mesti ada mangsa. No one from them declare as a victim. Tak ada yang nak mengaku jadi mangsa. So the case is gone. Kepada penganjur memang tidak ada kesalahan apa-apa setakat ini. Jadi sekarang ni we are having problem. Even reman pagi tadi pun, semua rakyat Malaysia yang kita mohon reman yang terlibat, semua tak dapat reman. Yang kita hanya dapat reman 2 hari kepada warga asing saja. Jadi this is the fact yang berlaku. Sekarang ni saya nak YB kita dengan Datuk Seri sekali, kita kena tengok apa alternatif yang ada. Dari sudut penguasaan agama syariah pula, yang ada di Selangor, di Kuala Lumpur tidak ada. Setakat ni kita hanya minta diorang datang untuk di rehab bagi ceramah. Jadi apa yang saya lihat, benda ni kalau kita tak berubah atau buat bidaan undang-undang, it's gone. Benda ni akan berlaku lebih teruk dan kami ini ambil tindakan tidak ada keberhasilan. Maka dari situlah geng kunyit ini merasa kebal dan kalis mula tumbuh dalam diri mereka. Mereka mula yakin bahawa undang-undang tidak lagi mampu menyentuh mereka. Hari ini muncul pula program dengan nama yang provokatif, seolah-olah sengaja mencabar. Lebih teruk, mereka secara terbuka menyatakan tidak gentar dengan amaran daripada pemuda PAS Selangor. Ini bukan lagi soal kebebasan individu. Ini cubaan terang-terangan mencabar norma masyarakat, undang-undang serta sensitiviti agama dalam negara ini. Lebih membimbangkan lagi, wujud pula pembelaan terbuka daripada segelintir golongan profesional termasuk peguam dan individu berlatar belakangkan akademik yang menyokong gerakan ini atas nama hak asasi manusia. Sokongan inilah yang menjadikan mereka semakin berani, semakin angkuh dan semakin berani untuk mencabar kerangka undang-undang yang sedia ada sekarang ni. Sebab itu saya menyokong kenyataan tegas daripada Dr. Yusfarizal Yusof. Beliau adalah seorang peguam merangkap Ketua Penerangan PAS Selangor. Beliau menegaskan bahawa sekiranya orang Islam terlibat dalam program sedemikian, tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 12 dan 13 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Kenyataan ini membuktikan bahawa ada ruang lagi undang-undang, tetapi ruang ini terlalu sempit dan terlalu lemah untuk berfungsi sebagai pencegahan. Undang-undang sedia ada saya lihat masih lagi lemah dan gagal memberi kesan pencegahan yang berkesan terhadap pelaku.
Justru saya mencadangkan agar undang-undang ini dinaik tarafkan secara menyeluruh. Bukan saja di peringkat negeri, malah di peringkat persekutuan juga. Jika undang-undang terus longgar dan tidak disesuaikan dengan realiti serta cabaran semasa, kita akan bakal menyaksikan budaya songsang ini merebak tanpa kawalan dan akhirnya menjadi barah yang merosakkan negara dari dalam. Saya juga ingin menyeru secara terbuka kepada ahli parlimen Hulu Langat agar tidak terus berdiam diri. Program ini secara langsung dirancang dalam kawasan parlimen Hulu Langat itu sendiri. Justru ia melibatkan tanggungjawab wakil rakyat secara tidak langsung. Isu ini bukan kecil ataupun remeh, sebaliknya menyentuh kepentingan awam, masa depan generasi akan datang serta maruah negara. Sebarang usaha untuk membenteras dan menghalang penularan aktiviti seperti ini akan saya sokong sepenuhnya tanpa sebarang kompromi. Walaupun kita mungkin ada perbezaan ideologi politik, tapi dalam soal mengekang penyebaran aktiviti songsang ini, kita sepatutnya berdiri bersama-sama. Dan kepada Menteri Besar Selangor pula, sudah tiba masanya isu ini dibawa ke sidang DUN. Undang-undang negeri perlu diperkukuhkan, diperkemaskan, dikuatkuasakan dengan lebih tegas serta dipandang secara serius. Isu budaya songsang geng kunyit ini bukan isu sampingan tetapi isu besar yang menyentuh nilai masyarakat dan masa depan negeri ini juga. Kepada Kementerian Komunikasi juga perlu bertindak secara konsisten dan adil. Jika akaun yang mengkritik kerajaan anda boleh kenakan tindakan, sekarang ni tak ada masalah langsung, tidak ada alasan yang munasabah untuk membiarkan akaun yang mempromosi aktiviti songsang ini bergerak secara bebas tanpa sebarang sekatan. Saya secara peribadi tertanya-tanya adakah kelewatan atau tiada tindakan ini berpunca daripada tekanan-tekanan tertentu atau wujud sikap pilih kasih dalam penguatkuasaan. Persoalan ini wajar dijawab secara terbuka agar keyakinan rakyat terhadap prinsip keadilan dan ketulusan dalam pentadbiran kerajaan madani tidak terus terhakis. Adakah kelemahan tindakan ini berpunca daripada kekangan tertentu atau wujud sikap berdiam diri yang sukar untuk dijelaskan? Saya berharap tidak sampai ke tahap kerajaan madani itu sendiri dilihat seolah-olah memberi ruang dan sokongan terhadap aktiviti songsang seperti ini kerana persepsi sebegitu amat merugikan kepercayaan rakyat itu sendiri. Pendirian saya jelas, saya menyokong mana-mana pihak, sama ada di pihak kerajaan ataupun pembangkang mahupun masyarakat sivil yang berusaha keras membenteras penularan budaya songsang ini. Ini bukan soal politik semata-mata, ini adalah isu keselamatan sosial, akhlak serta masa depan negara. Semua pihak perlu bertindak menggunakan kerangka peranan dan saluran yang anda semua miliki. Walaupun usaha ini dilihat kecil, sekurang-kurangnya ia menunjukkan kesungguhan untuk menyekat dan menghalang aktiviti sebegini dari terus merebak. Kepada NGO Islam ataupun bukan Islam sekalipun perlu turut serta memainkan peranan, memberikan kesedaran serta membenteras penyebaran genjala songsang ini secara bertanggungjawab. Jangan hanya berpeluk tubuh, jangan bersikap pasif. Isu ini terlalu bahaya untuk dibiarkan kerana kesannya akan ditanggung oleh generasi yang akan datang. Dalam Islam itu sendiri, perkara ini jelas ditegah. Kisah Nabi Lut dan azab yang diturunkan ke atas mereka bukan kisah dongeng tetapi satu peringatan besar yang sengaja dirakam dan dipelihara oleh Allah hingga ke hari ini sebagai pengajaran kepada seluruh umat manusia. Allah tidak memadamkan kisah ini, sebaliknya merakamkan di dalam Al-Quran untuk dijadikan pedoman sepanjang zaman ini. Ini kerana isu songsang bukan isu baru, bukan isu moden dan bukan fenomena zaman sekarang ni. Ia telah wujud sejak zaman dahulu lagi dan sejarah membuktikan kesannya amat dahsyat apabila dinormalisasikan. Kehancuran kaum Nabi Lut menjadi bukti jelas bahawa penyimpangan fitrah membawa kepada kerosakan sosial serta kemurkaan ilahi. Justru kita tidak seharusnya mencabar ketetapan Allah dengan menormalisasikan perkara nyata bertentangan dengan fitrah manusia dan syariat Islam itu sendiri. Kesimpulan yang ingin saya tegaskan di sini jelas, Malaysia tidak boleh menerima normalisasi budaya songsang seperti geng kunyit ini. Jangan normalkan, jangan dilindungi mereka ini dan jangan beri ruang walaupun sedikit untuk mereka
berkembang dalam negara yang berdiri di atas nilai asas agama undang-undang, maruah yang jelas. Saya menolak sepenuhnya sebarang cubaan menularkan budaya songsang ini. Hari ini dan selama-lamanya, kita mempunyai tanggungjawab besar untuk melindungi generasi akan datang, anak cucu kita daripada terjerumus ke arah yang merosakkan fitrah, serta masa depan negara Malaysia mesti kekal dengan identiti, nilai, prinsipnya sendiri tanpa tunduk kepada agenda yang bercanggah dengan jati diri bangsa dan agama kita.